Apakah hukum jika takbiratul ihram dalam solat kita baca dalam hati? Tak sah. Hendaklah kita menzahirkan takbiratul ihram. Tidak, bukan takbiratul ihram. Itu niat. Allahu Akbar. Takbiratul ihram ni senangnya Allahu Akbar. Setengah orang ni dia payah, dia duk buat nak masuk niat pula. Dia ingat macam minyak kereta ke apa. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Bukan Allah. Allah maksudnya adakah Allah Maha Besar. Alif tu dia jadi istifham. Allah. Jadi dia tak betul dari segi bahasa. Setengah tu Allahu Akbar. Macam-macam. Kalau dia kata Allahu Akbar, Allah, adakah dia Maha Besar? Setengah tu Allahu Akbar. Akbar Maha Besar, tapi kalau Akbar maksud dia gendang-gendang. Allah gendang-gendang. Pasal apa yang dia payah sangat tak tahu. Dia makan cekelak getah masa nak pergi semayang ke apa? Allahu Akbar apa lah? Ni duk niat nak tak masuk. Ni bukan bateri radio, kena buka dulu bubuh. Mai daripada rumah masuk ke dalam saf, ambil iat semayang, menghadap ke kiblat, tak ada niat lagi. Takkan niat nak pergi berjoget kot. Niat nak semayang lah. Melainkan Allahu Akbar tu kita pegang tangan dia. Ni, hang nak buat apa ni? Aku pun tenggelam punca, benda pasal apa aku main sini ya? Yang tu tak wajib semayang. Siapa main sini ya? Hantar dia pun nak semayang apa? Dia pun nak semayang lah. Aku pun tak tahu semayang apa. Kalau bab sampai teratur memang tak wajib semayang. Tentu dah lagi masuk main waktu insya-Allah ke mana main insya-Allah. Dia duk kacau fikiran dia, dia atok perkataan. Sengaja aku semayang. Sengaja lah tu bahasa Sanskrit lama. Saja aku semayang. Itu bukan niat. Itu atok ayat dalam otak. Niat ni macam saya nak cakap ni, ada niat setiap perkataan. Dia, kalau saya tersebut yang lain, tu tanpa niat lah. Kan? Tak boleh kita pipi luku kepala, kita duduk sini, duduk luku kepala orang tu. Apa hang buat aku ni? Allah luku tanpa niat. Mana boleh? Hang lajak pergi kat dia, duduk tanah elok-elok, pergi kat dia, buka lepih dia luku 3 kali, hang kata tak luku tanpa niat. Mana boleh? Jadi tak pernah sabar balik kita cara. Yang mana lebih utama, kumpul duit untuk nikah atau kumpul duit untuk ke Mekah buat umrah? Nikah dululah. Kalau dah ada, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj, kata Nabi. Siapa yang mampu nikah dululah kan. Kalau dia ada keperluan nikah lah kan. Maksudnya dia, melainkan dia tak mampu menikah, tu cerita lain lah. Kalau dia mampu kahwin, dan naklah kahwin. Dia naklah kahwin. Sebab tu sebahagian kitab fiqh, walaupun taklah tepat, dia suruh orang menikah tu dia jadi imam. Dia kata takut sekali duk mayang, duk teringat benda lain. Sampai dia andaikan begitu. Kenapa Nabi Muhammad dikebumikan dalam rumah pada zaman dahulu dan tidak di perkuburan? Kerana Nabi Anbiya dia ditanamkan di mana tempat yang mana dia meninggal. Ini dengan fatwa para sahabat radhiyallahu anhu. Nabi dikebumikan di rumah baginda, sedangkan Aisyah radhiyallahu anha duduk lagi dalam rumah tu. Pasal rumah tu rumah Aisyah. Rumah tu rumah Aisyah. Bila Abu Bakar Siddiq wafat, dia pun minta nak duduk sebelah Nabi, dia duduk. Tak apalah, Abu Bakar Siddiq adalah bapa Aisyah radhiyallahu anha. Jadi rumah nak Aisyah duduk sini, itu ada kubur Nabi, ada kubur bapa dia. Sebab dalam Islam ni tak ada katun tu. Kok malam-malam pok hang tak mai? Tu orang Melayu lah kan. Orang Melayu bak hantu ya. Kedai makan tak laku, hantu. Kedai tu depa buat kata lawan lain tak laku. Kata kedai memang orang buat kan. Tak laku. Kita pergi makan pasal tak sedap kan. Semua tak laku, sakit perut, hantu. Apa semua hantu.
Buatan orang saja. Itu saya kata buatan orang. Orang buat. Otak kita jadi mistik. Kan? Jadi macam hantu siam tu. Kita tak tahu. Tak menafikan kadang-kadang ada sihir, tapi ada manusia berlebihan. Saya kata yang confirm orang buat ni orang mengandung. Hak tu saya. Yang confirm. Yang lain tu orang sangka. Tuan-tuan faham maksud saya? Hukum wanita potong rambut di kedai, alasan lebih kemas, lebih cantik. Kalau di kedai tu hanyalah wanita sahaja, tak menjadi masalah. Yang tak dimasuki oleh lelaki yang ajnabi, dia boleh potong di kedai berkenaan. Terbang ke London dan dijangka tiba waktu subuh. Dalam perjalanan telah masuk waktu subuh, di mana solat subuh. Kalau sekiranya ada dua keadaan. Keadaan ini adalah ijtihad fiqhi. Dia termasuk dalam macam hadis Dajjal yang kita baca tu. Nabi SAW menyuruh sahabat kalau berlaku zaman kedatangan Dajjal, yang sehari bagaikan seminggu, sehari bagaikan sebulan, sehari bagaikan setahun. Suruh kita mengkadarkan. Bila kita terbang, dia kata sampai waktu subuh, kita tengok subuh masuk, kita solat subuh. Bila kita solat subuh, kita sampai sana masih subuh lagi. Wajib tak kita solat subuh? Memandai lah. Tapi kalau kita tak solat subuh, kita tahu kerana bila kita sampai masih lagi subuh, kita boleh solat subuh di sana. Kedua-duanya boleh. Adakah perlu mandi wajib jika seorang doktor lelaki atau perempuan memasukkan jari ke dalam faras dengan tujuan melihat laluan peranakan? Tidak wajib mandi. Wajib mandi ni apabila berlakunya idzal taqa khitanan, dua kemaluan lelaki dan perempuan, apabila telah tenggelam kemaluan lelaki dan perempuan, barulah diwajibkan mandi. Sekalipun tidak berlaku inzal, sekalipun tidak berlakunya keluar air mani. Adakah sunnah diajar oleh Nabi mendapatkan anak dilahirkan iqamat atau selainnya? Hadis iqamat dhaif, walau bagaimanapun ia boleh diamalkan kerana dhaifnya bukan dhaif yang terlalu dhaif. Adakah boleh memilih doktor lelaki menguruskan kelahiran anak? Ada beberapa keadaan. Pertama, jika sekiranya ada pilihan doktor lelaki dan perempuan, tetapi doktor lelaki itu kita jangka lebih selamat dibandingkan doktor perempuan di sudut kepakaran dia, kerana isteri kita mungkin ada masalah ke apa, maka kita memilih dia ada alasan, atau perempuan milih ada alasan. Tapi jika sekiranya sama lah, dia hendaklah memilih doktor perempuan, kerana itu lebih menjaga auratnya dibandingkan doktor lelaki yang hukum auratnya lebih berat dibandingkan perempuan. Benarkah orang gelarkan Syekhul Islam Ibn Taimiyah? Al-Hafiz Al-Hadi, dia Abdul Hadi ada menulis tentang Syekhul Islam sebagai Ibn Taimiyah, dan Ibn Hajar Al-Asqalani menggelar dia sebagai Ibn Taimiyah dalam Ad-Durrul Kaminah. Adakah dosa mengumpat boleh diampuni jika tidak meminta maaf kepada orang yang diumpat kerana tidak mau memutuskan silaturahim? Jika sekiranya kita tahu habaq dia marah, kita pergi minta maaf pada dia, tetapi kalau kita telah bagi tahu benda yang salah pada orang, kita hendaklah betulkan balik kepada orang yang kita bagi tahu tu. Kalau tidak duk tersebar yang salah tu, kita bagi tahu ke orang benda yang tak betul. Para fuqaha dua bahagian. Sebahagian mereka kata kena bagi tahu. Sebahagian mereka kata jika tak bagi tahu tu membawa mudarat yang lebih besar, dia boleh minta maaf secara umum dan membetulkan kesalahannya. Apakah hukum anak luar nikah berkahwin dengan bapaknya? Benda ni betul berlaku. Betul ke? Berlaku di mana ni? Dia perlih. Dia perlih, kita tak benarkan. Di dalam mazhab Syafi'i, pendapat mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i, dia memang benarkan. Kerana dia menyatakan anak luar nikah tu tak ada hubungan
dengan bapak dia yang luar nikah, bapak dia lah, walaupun bapak tu bapak biologi dia, tapi tak ada nilai hubungan. So kalau dia menikah dengan bapak dia pun boleh. Itu pandangan dalam mazhab Syafi'i. Pandangan ini dengan menghormati Imam Syafi'i lah. Pandangan ini telah dikritik oleh banyaklah para ulama daripada mazhab-mazhab lain, yang dianggap sebagai tidak munasabah untuk membenarkan hal yang seperti itu. Sebab tu bila kita mengaji kitab-kitab fiqh dalam mazhab Syafi'i, saya rasa ingat Hak Jakim keluar pun sama juga, saya ingat pun menyebut hal yang sama, boleh kahwin balik dengan anak tu. Kerana atas dasar pandangan dalam mazhab Syafi'i. Banyak para ulama dalam berbagai mazhab menyebut, masuk Syekhul Islam menyebut di dalam Al-Fatawa Al-Kubra, di dalam Islam ini, kalau sekiranya anak susuan, kita tak boleh kahwin. Kerana dia menyusu bukan dengan kita lelaki, dia menyusu dengan bini kita. Bini yang mana susuan tu disebabkan kita lah, kan? Kita tak boleh kahwin dengan anak susuan kita. Adik-beradik susuan, kita tak boleh kahwin. Dia menyusu dengan mak kita. Ataupun dia menyusu dengan perempuan yang sama kita menyusu dengannya. Sama ibu susuan, kita tak kahwin. Kalaulah kerana susuan Islam tak benarkan, kata Ibn Taymiyah, bagaimana untuk kita benarkan berkahwin dengan bapak sendiri? Hanya memanglah dia salah kerana tak akad nikah, tapi hakikatnya dia adalah bapak dari segi biologinya. Maka pandangan ini dianggap tidaklah kuat untuk diikuti. Kalau saya bawa kes ni ke sini, kita tak akan benarkan. Ada pandangan-pandangan yang macam saya sebut dalam mazhab Syafi'i, dalam Asnal Matalib, Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, alim kabir, alim besar mazhab Syafi'i. Tetapi dia menyebut pandangan ni pandangan mazhab. Isteri tidak boleh keluar untuk menghadiri jenazah sekalipun bapak dia dan anak dia jika tidak diizinkan oleh suami. Ini dalam pendapat dalam mazhab Syafi'i. Tak apalah pendapat dalam mazhab, sebab itu kita di Perlis ni mazhab kita hormat semua, tapi kita memilih qaul. Kerana apabila kita tak memilih mazhab pandangan berkenaan daripada mazhab Syafi'i, bukan bererti kita telah tolak ulama, kerana majoriti ulama yang lain tak benarkan, mereka pun ulama. Imam-imam mazhab juga. Imam Syafi'i hebat, ilmu dia hebat, tak dinafikan. Kecemerlangan dia hebat. Banyaklah pendapat dia yang benar, kan, yang tak terlawan oleh orang lain. Namun tidaklah semua benda yang macam Abu Hanifah tadi, dia hebat, tapi dia kata boleh baca Quran dalam bahasa Parsi. Dia pun orang Parsi, ya, kan. Tapi pendapat ni tak kuat lah kalau nak ikut. Kacau kalau orang Parsi baca bahasa Parsi, sekali kita pun nak minta baca bahasa kita pula, Game Persatuan Melayu ke apa. Jadi ini tidak mungkin. Adakah orang yang meninggalkan solat termasuk dalam hukum hudud? Tak termasuk. Wallahu ta'ala alam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'sum. ولا تجعل منا شقيا ولا محروما. صلى الله على نبينا محمد.